Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ni entah kenapa tiba-tiba petang rasa macam lama dah tak makan makanan Sarawak ni. Perjalanan kami bermula dari rumah melalui Lebuh Raya Utara Selatan. Bermulalah episod Rakyat Malaysia. Jam sikit. Kalau tak jam tu, rasa macam bukan Kuala Lumpur pula. Nasib baik jam bergerak. Lepas tu kami ikut susul jalan menuju ke Park and Ride Sungai Besi. sampai je kawasan ni memang nampak bangunan parking dia besar. Tapi kalau tak tahu
Memang tak sangka bawah kompleks parking ni sebenarnya ada pot makan yang best. Kedai ini terletak betul-betul di bawah kompleks tempat letak kereta bersebelahan stesen MRT Sungai Besi. Memang agak tersorok. Kalau lalu laju memang boleh terlepas. Sebab tu orang kata pot sedap ni selalunya bukan depan mata. Dah alang-alang datang, jauh dari rumah, takkan nak order satu menu je. Mi kolok dia memang lembut. Ayam dan daging dia pun sedap. Jenis yang makan sekali. Terus rasa nak tambah semangkuk lagi. Laksa Sarawak pula. Kuah dia memang wangi. Sekali hirup, terus teringat suasana Kuching. Mi Jawa pula kuah pekat. Memang puas hati, pendek kata. Kalau datang ramai-ramai lagi best. Boleh order macam-macam dan kongsi makan. Barulah misi food hunting berjaya. Sup wantan pun sedap. Kuah panas-panas. Laksa Sarawak pula. Kuah dia memang wangi. Sekali hirup, terus teringat suasana Kuching. Alhamdulillah. Dah kenyang, bolehlah singgah ke sini. Mana tahu lepas ni tempat ni jadi pot wajib anda pula. Terima kasih sebab menonton sampai habis. Kalau anda pernah makan di sini, kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Kalau ada lagi pot makan best yang kami patut cuba, jangan malu-malu, cadangkan sekali. Jangan lupa tekan like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tak terlepas video food hunting dan jalan-jalan kami yang seterusnya.
Saya dan isteri mengucapkan terima kasih. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.